Macam mana mandi wajib yang sah? Kena faham apa makna mandi wajib. Tailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Meratakan air seluruh badan yang zahir serta dengan niat. Maknanya kalau mandi saja tidak niat, tidak sah. Niat saja tidak mandi, tidak sah. Air apa itu? Air yang tahir wa mutahhir, air mutlak. Air paip, air sungai, air laut, air hujan, air kolah dan sebagainya. Okey, jangan mandi air tebu, mandi junub. Nah, jangan tak jadi walaupun dia suci, dia tidak mutahhir. Tidak sah. Mandi wudu, mandi junub air tebu, basuh berak dengan pengak jagung. Faham? Tidak sah belaka tu walaupun suci. Jadi kita punggung kita ni, punggung manusia ni dua tir. Dua belah punggung. Bila kita berdiri, dia akan jadi rapat gini. Faham? Bila kita bercakap, dia akan terbuka gini. Wajib kena sapai air celah ni. Masih berdiri boleh tak nak sapai? Tak boleh. Lepas tu ramai orang mandi junub diri, tak sah. Kerana punggung manusia ni dia dekat. Ada seorang yang punggung jauh, spambok namanya. Kalau manusia dia rapat gini. Kita dia fleksibel. Maksudnya dia boleh bergerak. Bila berdiri dia rapat gini punggung laki puang, bila duduk tinggung dia terbuka. Lepas tu kalau duduk tinggung sembuh air celah ni. Kalau kita berdiri mandi junub, celah ni tak kena air, tidak sah mandi junub. Bila tidak sah mandi junub, semayang tidak sah. Faham?